dalam pekerjaan, ada proses kita belajar dengan kita memberi tenaga secara percuma. Kita memberi waktu secara percuma. Kita mahu pengalaman tu. Sebab pengalaman tu kemudian jadi aset. Orang yang sombong dan bongkak saja yang akan merasa diri dia dipergunakan. Bila kita bekerja je tuan-tuan, kita belajar sejarah Islam tapi sampai bab kita nak kena berkorban, kita menolak. Mula kita kata, benda ni tak betul ni dari segi ibadah ni. Tak betul ni. Saya dulu, sampai dulu tuan-tuan, bukan kata bos. Bos saya ni dia ada kedudukan. Dia tak bolehlah selalu sentiasa berada di pejabat. Kadang dia dijemput ke sana, dijemput ke sini. Saya pikul kerja bos. Tak ada masalah sebab memikul kerja bos lebih bagus. Kerana kita belajar banyak ruang kerja bos. Tapi saya ada manager di bawah saya. Sampai satu masa, manager saya ni operation jantung. 2 part. Dia kata dia nak serah kepada senior exec dia. Senior exec dia sangat tidak berkaliber untuk pikul. Jadi dia kata kalau tidak borang cuti dia jadi payah. Jadi saya ambil kerja manager, memikul kerja orang yang ada di bawah saya. Kerana orang di bawah saya datang surrender. Dia pun bertanggungjawab. Kalau tinggal untuk gagal semata-mata dia nak operate jantung, dia nak delay operate jantung. Saya tetap apa saya ambil. Berarti tugas saya bertambah dengan memikul kerja yang orang bawah. Jadi kalaulah kita ada baik sangka dalam hidup kan, kita tak pernah akan anggap orang yang sombong dan bongkak saja yang akan merasa diri dia dipergunakan. Ketika benda tu sebenarnya adalah melakukan kebaikan dalam pekerjaan. Sebab dia tak mahu lakukan kebaikan dalam pekerjaan, maka dia kata apa saja benda yang merugikan dia adalah dipergunakan. Sebab tu saya katakan play victim ni, mentality tu. Saya dulu, sebab saya ni macam ni lah, bos saya senang berunding dengan saya. Jadi dia ni kata, saya nak kena balik sebab ada kenduri kahwin, yang wali ni adalah saya. Berarti adalah anak saudara ataupun anak saudara perempuan dia yang bapaknya telah tiada. Jadi bos saya ni kena jadi wali. Dan kata bos saya ni dia sayang kepada anak tu macam anak sendiri. Maka dia nak kendurikan dengan lebih baik. Dia cerita saya dah tahu dah, saya terus tanya, bos nak cuti berapa hari? Dia kata kalau boleh straight 1 minggu lah, 5 hari bekerja dan Sabtu dan Ahad. Okeylah saya kata kat dia 5 hari seminggu saya ambil, Sabtu dan Ahad saya monitor. Monitor ni maksudnya saya on standby phone je kalau apa-apa berlaku di office. Peluang-peluang tu menjadikan saya belajar menguruskan tentang dokumen, menguruskan tentang ganti bos dalam meeting, bos brief, inilah yang ada dalam jadual meeting yang kau kena seal lah. Jangan gagal. Sebab gagal nanti saya akan rasa ralat kerana saya tinggalkan dekat awak, saya ada keyakinan berjaya. Tinggalkan dekat awak, gagal. Jadi awak kena pastikan keyakinan saya berjaya, benda ni kena berjaya. Saya ambil. Elang memangku semua tak ada. Tapi semuanya bukan kerana duit. Dalam pekerjaan, ada proses kita belajar dengan kita memberi tenaga secara percuma. Kita memberi waktu secara percuma. Kita mahu pengalaman tu. Sebab pengalaman tu kemudian jadi aset. Jadi aset bila bos nak pertimbangkan kenaikan pangkat, bos nak pertimbang apa, dia kata dia ni sampai level tinggal dekat dia deal 2.5 juta. 3 kali meeting dia dah settle dah. Waktu dia memangku tugas. Tak ada istilah perah tuan-tuan. Istilah macam gadis kelapa ni kata, tak ada istilah perah. Mana mungkin dalam dunia ni tuan-tuan. Mana mungkin dalam dunia ni kita nak bekerja dengan orang ikut cara kita.